Pernah tak kau bayangkan satu pelabuhan meletup sekuat bom nuklear? Dalam sekelip mata, bangunan hancur, manusia hilang dan langit jadi merah menyala. Ini bukan adegan filem, inilah detik paling gelap dalam sejarah pelabuhan dunia. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video hari ini. Okey, hari ini aku nak buat video kompilasi berkenaan kejadian letupan dekat pelabuhan yang paling dahsyat dalam sejarah dunia. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita borak pada kejadian yang pertama. Masa kejadian ni berlaku, dunia masih lagi dalam fasa Perang Dunia Pertama. Masa ni juga, bandar pelabuhan Halifax dekat timur Kanada telah memainkan peranan penting sebagai pusat logistik ketenteraan yang utama. Dekat sinilah lokasi di mana berpuluh ribu tentera Kanada, tentera British dan tentera US keluar masuk. Selain tu, melalui pelabuhan Halifax ni lah senjata, ubat-ubatan dan bekalan perang dihantau. Jadi pelabuhan ni memang busy dengan kapal perang, kapal dagang dan kapal yang bawa bekalan. Pada pagi 6 Disember 1917 berlakunya satu kemalangan di mana kapal SS Mont Blanc bertembung dengan kapal SS Emu. Kapal SS Mont Blanc kepunyaan Perancis bawa muatan yang sangat berbahaya iaitu 2,300 tan asid picric, 200 tan TNT, 35 tan aviation petrol dan 10 tan nitrobenzin, bahan yang digunakan untuk menghasilkan TNT. Kapal SS Emu kepunyaan Norway pula tak ada bawa muatan dan tengah on the way nak keluar dari pelabuhan. Dalam pukul 8.45 pagi, dua-dua kapal ni lalu dekat Narrows, satu laluan sempit yang sambungkan pelabuhan Halifax dengan lautan. Nak dijadikan cerita, berlakunya salah faham dalam isyarat komunikasi dan pergerakan kapal yang menyebabkan dua-dua kapal ni bertembung. Disebabkan pertembungan tu, terjadi pula kebakaran dekat atas kapal Mont Blanc. Bila dah terbakar tu, semua anak kapal Mont Blanc ni terus terjun kapal dan lari naik ke darat. Masalahnya, diorang tak bagi tahu orang ramai dekat pelabuhan tu apa yang ada dekat dalam kapal tu. Lepas kapal tu dah terbakar dalam 20 minit pada jam 9.04 pagi, kapal Mont Blanc pun meletup dengan shockwave yang dah menghancurkan bangunan dalam radius 2 km persegi. Dan disebabkan gelombang letupan tu, terjadinya tsunami setinggi 18 meter yang dah langgar bandar Halifax dengan Dartmouth. Masa letupan tu berlaku, terus terbentuk asap bentuk cendawan dekat langit, serpihan besi berterbangan dan kebakaran besar dekat mana-mana tempat. Paling tak boleh belah, penutup meriam kapal Mont Blanc yang berat 500 kg dah tercampak sejauh 5 km dari lokasi kapal tu meletup. Itu siapa yang dah kena impak tu confirm arwah, tak ada cerita banyaknya. Letupan kapal Mont Blanc ni dah menyebabkan 1,500 bangunan musnah sepenuhnya, termasuk rumah, pejabat, kilang, gereja dan stesen kereta api. 12,000 bangunan yang lain mengalami kerosakan. Berdasarkan laporan, bahagian utara Halifax tu dah kira musnah sepenuhnya. Kapal-kapal yang ada dekat pelabuhan tu pun semua dah karam. Peristiwa ni dah mengorbankan 1,600 orang, termasuk kanak-kanak yang tengah jalan kaki balik sekolah. Bilik mayat Halifax merekodkan 1,631 kematian atau kehilangan, di mana 1/3 mangsa berumur bawah 15 tahun. Namun, kajian baru yang dilakukan pada tahun 2004 telah mengesahkan bahawa angka korban sebenar ialah 1,946 orang. 9,000 orang lagi cedera parah, termasuk beratus orang jadi buta atau separa buta sebab terkena serpihan kaca dan serpihan besi yang terbang masa letupan tu berlaku. Tentera Kanada dan British terus dikerah untuk kontrol situasi tu. Kerajaan US pun hantar bantuan kecemasan ke Halifax. Hospital sementara telah didirikan dan masyarakat setempat bagi mangsa-mangsa ni tumpang rumah diorang untuk sementara waktu. Cuma yang memburukkan keadaan, sehari lepas kejadian ni berlaku, saji turun dekat Halifax. Lagilah susah diorang nak jalankan operasi menyelamat dan merawat mangsa yang cedera. Letupan Halifax ni jadi letupan buatan manusia yang bukan nuklear terbesar dalam sejarah dunia, sampailah berlakunya letupan bom atom dekat Hiroshima pada tahun 1945. Peristiwa ni dah jadi punca kepada pembentukan protokol keselamatan pelabuhan antarabangsa dan protokol pengurusan bahan letupan. Setiap tahun, Halifax akan anjurkan majlis memperingati mangsa supaya kita sentiasa ingat bahawa bahayanya kelalaian manusia yang boleh merisikokan keselamatan orang awam.
Masa kejadian ni berlaku pula, dunia dalam fasa Perang Dunia Kedua. Untuk pengetahuan korang, pelabuhan Bombay atau sekarang dikenali sebagai Mumbai merupakan pelabuhan yang paling sibuk dekat Asia pada masa tu. Pelabuhan ni dah berfungsi sebagai pusat perdagangan, logistik dan ketenteraan British dekat India. Kapal yang terlibat ialah kapal SS Fort Steichen yang berangkat dari Birkenhead, England, kemudian singgah dekat Karachi atau sekarang Pakistan dan akhirnya berlabuh dekat pelabuhan Bombay. Kapal wap buatan Kanada seberat 8,000 tan ni kepunyaan British Ministry of War Transport. Muatan kapal ni sangatlah berisiko sebab dia bawa 300 tan TNT, kapas mentah yang mudah terbakar, 1,395 jongkong emas yang sekarang ni mungkin bernilai lebih kurang 1.21 bilion US dollar dan beberapa bahan kimia yang lain. Yang memburukkan keadaan, anak kapal ni boleh susun kapas tu dekat bawah TNT, Mat. Memang mantap susunan dia orang. Pada tengah hari 14 April 1944, masa dalam proses punggah barang, pekerja pelabuhan nampak ada asap keluar dari ruang kargo kapal. Diorang panggil bomba, tapi masa tu tak ada seorang pun tahu apa yang ada dekat dalam kapal tu. Makin lama, kebakaran dekat ruang kargo tu makin merebak. Tepat jam 4.07 petang, berlakunya satu letupan besar yang menggegaukan seluruh pelabuhan. Letupan yang pertama ni dah musnahkan seluruh kawasan sekitar kapal tu berlabuh dan bunuh semua orang yang ada dekat situ. Kesan gelombang tu pula dah pecahkan kaca tingkap sejauh 12 km radius dan asap hitam tebal penuh dekat langit. Tak lama lepas tu, kapal tu meletup lagi sekali yang kemudiannya menjadi punca kapal-kapal dan gudang-gudang yang ada dekat pelabuhan tu meletup sekali. Kejadian ni dah mengorbankan 1,300 orang dan menyebabkan lebih 3,000 orang cedera parah. 12 kapal yang berhampiran dengan kapal SS Fort Steichen ni pun hancur. Letupan ni juga dah menyebabkan kebakaran besar dekat seluruh kawasan pelabuhan di mana banyak gudang, pejabat dan rumah pekerja hancur musnah. Yang tambah menariknya cerita ni, daripada semua jongkong emas yang ada dekat dalam kapal tu, hanya 28 paun emas je yang tercampak keluar dari kapal dan dijumpai satu batu dari lokasi letupan. Majoriti emas tu berjaya dijumpai, tapi selebihnya dah hilang dekat dalam laut. Tentera British dan tentera India terus dikerah untuk padamkan kebakaran dan kawal keadaan pelabuhan. Beberapa bangunan terpaksa dirobohkan demi nak halang api daripada terus merebak. Peristiwa ni juga dah menimbulkan keresahan tentera British sebab asalnya diorang ingat ini serangan tentera Jepun. Tragedi ni dah menjadi titik penting kepada perubahan protokol antarabangsa dalam pengurusan bahan yang mudah meletup dan beracun. Texas City merupakan bandar pelabuhan industri yang terletak dekat pesisir Teluk Mexico. Pada tahun 1947, Texas City berkembang jadi pusat pengeluaran bahan kimia dan pemprosesan petroleum. Nak dijadikan cerita, pada pagi 16 April 1947, kapal SS Grand Camp, sebuah kapal dagang kepunyaan kerajaan Perancis, tengah dalam proses akhir untuk muatkan 2,300 tan baja amonium nitrate dekat dalam kargo. Dalam pukul 8 pagi, anak kapal dah nampak ada asap dekat ruang kargo. Diorang anggap asap tu datang dari kebakaran kecil je. So diorang tak ada gunakan air untuk padam kebakaran tu sebab tak nak rosakkan kargo. Diorang just seal ruang kargo tu dan masukkan wap air untuk buang oksigen yang menyebabkan kebakaran. Untuk pengetahuan korang, kaedah ni bukan benda baru dalam menyelesaikan masalah kebakaran kargo. Akhirnya, pada jam 9 pagi, kebakaran kecil tu dah menyebabkan letupan yang besar. Letupan tu dah menghasilkan shockwave yang kuat dan kita boleh dengar bunyi letupan tu sejauh 240 km tau. Shockwave tu juga dah musnahkan gudang-gudang sekeliling kapal tu dan kaca tingkap bangunan dalam radius 3 ke 4 batu dari kawasan tu semua terus pecah. Kejadian ni dah membentuk mushroom cloud setinggi 600 meter. Dianggarkan seramai 400 ke 600 orang maut dengan 4,000 yang lain cedera parah. Selain tu, 28 orang anggota bomber Texas City pun maut dalam kejadian tu sebab berlakunya rantaian letupan. Disebabkan letupan kapal SS Grand Camp ni, kapal SS High Flyer yang bawa sulfur dan amonium nitrate pun terbakar dan lepas 16 jam kapal tu pun meletup. Loji kimia Monsanto Chemical Company pun jahanam. Kapal tangki minyak pun terbakar selama beberapa hari yang menyebabkan petroleum tumpah ke dalam laut dalam jumlah yang besar. Akhir sekali, 2 pesawat kecil yang tengah terbang dekat area pelabuhan tu pun terhempas disebabkan serpihan dari letupan tu. Bencana ni dianggap bencana industri pertama yang menyebabkan kerajaan US didakwa di bawah Federal Tort Claims Act 1946. Tragedi ni juga dah mendorong kepada perubahan besar dalam undang-undang bahan kimia berbahaya dekat US yang kemudiannya diguna pakai di peringkat antarabangsa.
Pelabuhan Tianjin merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk dekat China. Lokasinya terletak dekat kawasan perindustrian Binhai dalam 150 km dari Beijing. Pelabuhan ni mengendalikan berjuta-juta tan bahan kimia, gas industri dan kontena setiap tahun. Pada malam 12 Ogos 2015, berlakunya siri letupan dahsyat dekat kawasan penyimpanan bahan kimia kepunyaan syarikat Ruihai Logistics. Letupan pertama tu kecil je. Yang kedua tu yang membuatkan peristiwa ni masuk dalam video aku. Letupan kedua tu dianggarkan sama kuat dengan 21 tan TNT. Aku bagi perumpamaan hand grenade biasanya guna 200 ke 500 gram je TNT. Itu pun meletup macam apa? Ni kau bayangkan 21 tan TNT tu dah bersamaan dengan 116,667 hand grenade yang meletup serentak. Letupan tu juga dah menghasilkan berbola api gegasi yang membuatkan seluruh kawasan kejiranan jadi panik. Bangunan kediaman, kilang dan ribuan kenderaan jadi rosak atau musnah. Tragedi ni dah mengorbankan 173 orang yang menjadikan tragedi ni salah satu kemalangan industri paling dahsyat dalam sejarah China moden. Kebanyakan yang terkorban tu adalah anggota polis dan bomba yang dikerahkan ke lokasi kebakaran sebelum berlakunya letupan yang kedua. Selain tu, lebih dari 700 orang cedera termasuk penduduk tempatan, pekerja dan petugas penyelamat. Yang sedihnya, seramai 8 orang mangsa telah dilaporkan hilang dan tak ditemui sampai ke hari ni. Aku rasa memang meletup sekali tu, yang level meletup dia tu sampai kau hilang dari kewujudan alam. Kau faham tak? Hilang macam kena tembak dengan senjata Hydra yang tentera Red Skull guna dalam cerita Captain America tu. Letupan ni dipercayai berpunca dari bahan kimia berbahaya yang disimpan dekat gudang Ruihai Logistics tanpa ciri-ciri yang mematuhi piawaian keselamatan. Bahan kimia yang meletup tu terdiri dari sodium cyanide, amonium nitrate dan potassium nitrate. Syarikat Ruihai juga didapati melanggar banyak peraturan keselamatan termasuk menyimpan bahan berbahaya dengan jarak yang terlalu dekat dengan kawasan perumahan. Siasatan kerajaan telah mendedahkan bahawa pengerusi syarikat Ruihai Logistics ni dah bagi rasuah kepada pegawai kerajaan untuk dapatkan lesen operasi dan tutup mata untuk kesalahan keselamatan. Pengerusi syarikat Ruihai telah dikenakan denda sebanyak $100,000 dan hukuman penjara. Selain tu, seramai 49 individu yang lain termasuk pegawai kerajaan, kaki tangan keselamatan industri dan pegawai eksekutif syarikat telah didakwa dan dipenjarakan di atas pelbagai kesalahan. Letupan ni dah menyebabkan kerugian ekonomi melebihi $1 bilion. Tragedi ni juga dah menjejaskan reputasi kerajaan China di mana rakyat marah dengan kegagalan kerajaan dalam penguatkuasaan undang-undang keselamatan industri. Pada tahun 2013, sebuah kapal kargo yang dikenali sebagai MV Rosses kepunyaan seorang ahli perniagaan Rusia berlabur dekat pelabuhan Beirut. Bila kapal tu ada masalah teknikal masa dalam perjalanan dari Georgia pergi ke Mozambik, kapal tu bawa 2,750 tan metrik amonium nitrate, sejenis bahan kimia yang biasa digunakan dalam penghasilan baja dan bahan letupan. Setengah kilo amonium nitrate kalau meletup pun boleh buat orang mati. Kau bayangkan bila ada 2,750 tan dekat dalam satu kapal. Nak dijadikan cerita, kapal tu kena sita oleh pihak berkuasa Lubnan sebab tak bayar cukai pelabuhan dan kos logistik pada tahun 2014. Maka kapal tu diisytiharkan sebagai kapal yang tak layak berlayar. Muatan kapal tu pula telah dipunggah dan disimpan dekat dalam sebuah gudang dekat pelabuhan Beirut. Masalahnya, bahan tu tak disimpan dengan ciri-ciri keselamatan yang sesuai. Amonium nitrate ni kalau ikutkan bukan bahan letupan semula jadi pun, tapi dalam keadaan tertentu macam kena haba atau tekanan yang tinggi atau bercampur dengan bahan bakar, amonium ni boleh meletup dengan kuat. Sejak diorang simpan bahan tu dekat pelabuhan, pegawai kastam yang menyelia keselamatan pelabuhan dah banyak kali hantar surat amaran tentang risiko letupan pada pihak berkuasa kerajaan. Diorang banyak kali push kerajaan Lubnan untuk buat tindakan segera. Sayangnya, kerajaan Lubnan tak buat sebarang tindakan yang konkret untuk selesaikan masalah tu. Akhirnya, pada 4 Ogos 2020, sekitar jam 6 petang waktu Lubnan, berlakunya satu letupan kecil dekat kawasan pelabuhan yang berpunca dari kebakaran dekat gudang yang simpan bahan letupan tu. Selang beberapa minit, berlakunya letupan yang kedua yang menggegaukan seluruh Beirut. Letupan tu dah mencipta gegaran yang sama level dengan gempa bumi sekuat 3.3 magnitude. Gegaran tu juga dapat dirasa sejauh 240 km. Letupan tu dah mengorbankan 218 orang, mencederakan lebih dari 7,000 orang dan memusnahkan rumah kepada 300,000 orang. Kau bayangkan, hampir 70,000 unit rumah rosak. Itu
tak kira lagi hospital, sekolah dengan bangunan bersejarah. Letupan ni dah membuatkan Beirut ni macam zon perang tau. Nilai kerugian ekonomi dianggarkan di antara 3.8 bilion US dolar sampai 4.6 bilion US dolar. Tragedi ni dah mencetuskan kemarahan rakyat sampai berlakunya protes besar-besaran untuk menentang kerajaan. Perdana Menteri Hassan Diab dengan seluruh ahli kabinet beliau telah meletakkan jawatan beberapa hari selepas tu. Kerajaan Perancis dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menawarkan bantuan kecemasan. Siasatan dalaman telah dijalankan tapi agak perlahan dan sampai sekarang tak dapat tentukan lagi siapa individu atau agensi yang bertanggungjawab di atas kejadian ni. Letupan Beirut ni dah memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana kelemahan pengurusan, rasuah dan pengabaian keselamatan boleh menyebabkan bencana kemanusiaan berskala besar. Patutnya aku nak senaraikan 5 je, tapi 5 pun dah buat video aku ni jadi panjang. Dah halang-halang panjang ni, aku belanja sekali lah satu lagi peristiwa yang baru je jadi dekat Iran. Pelabuhan Shahid Reji ni terletak dekat Bandar Abbas, selatan Iran. Selain tu, lokasi pelabuhan ni terletak dekat pesisir Selat Hormuz, sebuah kawasan strategik untuk perdagangan maritim antarabangsa. Oleh itu, pelabuhan ni dah menjadi hub perdagangan utama Iran, di mana pelabuhan ni dah menguruskan 85% ke 90% perdagangan kontainer negara dan lebih separuh daripada keseluruhan perdagangan luar Iran. Pada tahun 2024, pelabuhan ni dah mencatatkan pertumbuhan sebanyak 13% dan dah mengendalikan lebih 3 juta TEU yang menjadikan pelabuhan ni salah satu pelabuhan paling sibuk dekat Teluk Parsi. TEU ni stands for 20 Foot Equivalent Unit, satu unit piawaian yang selalu digunakan untuk mengukur kapasiti kontainer. Senang cerita, dalam konteks ni, pelabuhan Shahid Reji dah handle 3 juta kontainer yang bersaiz standard yang panjangnya 20 kaki. Tapi boleh jadi juga 3 juta ni nilai yang dah gabung sekali dengan kontainer 40 kaki. Sebab kontainer 40 kaki akan dinilai sebagai 2 TEU. Kalau tak faham juga, nanti kau borak dengan siapa-siapa yang ada kerja dekat port. Balik pada cerita tadi, walaupun pelabuhan ni busy, pelabuhan ni ada sejarah keselamatan yang sangat lemah. Di antara tahun 2021 sampai 2024, at least dah ada 3 kemalangan maut yang dilaporkan berlaku dekat pelabuhan ni. Pakar Keselamatan Marin dah klasifikasikan keselamatan pelabuhan ni di tahap membimbangkan. Nak dijadikan cerita, pada 26 April 2025, berlakunya satu letupan dan kebakaran besar dekat pelabuhan ni. Berdasarkan laporan Chemistry World, 70 orang telah terkorban dan lebih dari 1,000 orang cedera. Letupan tu dah menyebabkan gegaran kuat yang kita boleh rasa sejauh 50 km dari lokasi letupan. Gegaran tu dah menyebabkan situasi panik pada penduduk tempatan dekat sekitar pelabuhan tu. Sebagai tindak balas, pihak berkuasa Iran terus menahan 2 orang individu, termasuk seorang pegawai kerajaan, untuk membantu siasatan. Berdasarkan kenyataan Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni, kejadian ni berpunca dari kelemahan keselamatan, ketidakpatuhan prosedur dan kecuaian manusia. Pihak kastam Iran pula mendedahkan kargo yang meletup tu tak didaftarkan atau tak diisytiharkan secara rasmi, yang menimbulkan persoalan tentang keterusan undang-undang dekat pelabuhan Shahid Reji. Laporan daripada Agensi Perisikan Maritim dan media antarabangsa pula mengatakan letupan ni mungkin berpunca dari natrium perchlorate, sejenis bahan yang digunakan dalam bahan api roket dan peluru berpandu balistik. Dekat media sosial pula tersebarnya kabar angin yang mengatakan bahan letupan tu adalah bahan api untuk roket yang diimport dari China dan disimpan oleh tentera Iran secara rahsia. Kerosakan pelabuhan ni dah menambahkan lagi tekanan terhadap ekonomi Iran yang tengah bergelut dengan krisis inflasi yang melebihi 30% dan kejatuhan nilai mata wang ke paras paling rendah dalam sejarah. Kejadian ni juga dah bagi impak besar pada sektor import ekspor Iran, yang mana sektor ni dah memang terjejas disebabkan sekatan ekonomi antarabangsa. Bila jadi hal macam ni, bertambah-tambah masalah kerajaan Iran. Sebagai kesimpulan, letupan dekat pelabuhan Shahid Reji ni dah menjadi simbol kelemahan sistem pengurusan logistik dan keselamatan negara. Insiden ni dah jadi tanda besar kepada Iran untuk jalankan reformasi dalam sektor maritim dan penguatkuasaan undang-undang kastam. Aku pun tak sangka aku boleh bercakap punya banyak macam ni. Aku yakin korang mesti rasa, alah, baru berapa minit bercakap, relax lah. Yang kau tengok berapa minit ni lepas dah siap edit. Kalau kau tengok original footage, aku dah bercakap nak dekat 2 jam tanpa henti, kau tahu tak? So itulah dia kompilasi tentang kejadian letupan dekat pelabuhan yang paling dahsyat dalam sejarah dunia. Macam biasa, kalau ada sebarang pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, sila tulis dekat ruangan komen. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa atau tersalah fakta. Terima kasih, jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.